Kehilangan kesepian sebab perit kehidupan, harapan yang Sedapnya bau dia. Isha, ambilkan Abi plate please. gelap sunyi. Abi ada ni dia. Kehilangan sebab Alright. kehidupan, harapan Sedap kan? Excuse me. Pandai lah nak Abi. Ya, Sifa. Abi close the door first. Terus saya pergi rumah Batam ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sikit lah tangkung ni. Ya, sabar. Kat sini rupanya kau kan? Assalamualaikum awak. Awak apa khabar? Awak dapat tak? Kalau awak lapar, awak sudi, jomlah makan kita. Saingannya ada masak telur bawang. Adam, kau jangan nak awak-awak dengar aku lah. Geli aku dengar. Kalau setakat telur kicap ni, dah baik-baik aku puasa. Sudahlah. Aku nak duit aku. Duit aku mana? Awak, saya bagi $50 boleh tak? Pasal saya baru balik pasar untuk siapkan Ramadan. Itu je lah modal kau. Tak habis-habis dengan cerita sedih. Habis aku tak perlu makan. Buat sini baik duit kau. Ada pun 100. Ingat kurang $250 lagi. Aku kasih kau ingat. Kenapa ni aku nangis? Kenapa nangis sayang? Dah. Mungkin Umi tengah stres tu. Jangan nangis. Ya, Dam. Awak lihat apa dia buat. Awak banyak sangat kasih dia muka, Dam. Depan Isha dia berani buat gitu, Dam. Kalau saya memang saya dah lempang lah dia. Batam, mulut kau ni pun sudahlah. Yes, ma'am. Any reservation? KDB what? First turn on your left. Tu kenapa lebih? Bingit lah. Sal? Si janda tak guna tu lah. Dah lah tiap-tiap pulang bayar kurang. Ingat apa? Aku anjing dia. Dah lah, kita dah enjoy kan. Minum. Sudah lah. Kamu satu. Jadi jantan yang kelapa boleh. Ni kau nak buat apa? Takkan tu pun aku nak ajar. Kita buat sesuatu lah.
Syah, habis duduk dulu, okay, sayang? Syah continue main, okay? Okay, okay. Okay. Ya Dam, perempuan aku berkata pasal bodoh ber. Ingat ini satu peringatan untuk kau. Lagi satu kali kau kurang atau tunda, aku jual budak ni. Faham? Allah Akbar. Aduh. Tam. Terima kasih lah banyak-banyak, Tam. Kau sanggup datang ambil aku hospital, Tam. Ya Dam, saya minta maaf banyak Dam tak dapat ada itu hari. Tam. Kalau dah memang aku nak kena pukul, memang kena pukul juga, Tam. Macam mana kan? Tapi yang saya heran ni, kenapa depan polis ni awak cakap awak tak kenal orang? Allah. Tam. Kau pun tahu, Tam. Takkan aku nak pergi hanya diorang, Tam. Aku pun tak sebati. Aku fikir, Tam, susah senang aku dulu pun dengan dia juga. Macam mana? Yalah, awak banyak sangat kasih dia muka. Awak baik sangat dengan dia. Tam. Walau macam dah buruk pun sini tu, Tam. Walau macam mana teruk perangai dia, lukakan hati aku. Dia tetap mak si Isha, Tam. Tapi perempuan jenis apa macam gitu, Dam? Awak bila ada, awak berikan segalanya tau. Tapi bila awak tengah susah gini, apa yang dia bagi? Pewak hidup. Tam. Yang penting apa, Tam? Aku nak jangka sikit, Tam. Kalau satu hari nanti, Tam, kalau aku tak ada, aku harap kau boleh tolong aku, Tam. Tengokkan dia. Dan tengokkan si Isha. Dam. Awak ni baik sangat, Dam. Susah kalau gini, Dam, untuk awak. Dah lah, Tam. Kesian Isha kat rumah dia seorang. Jom datang, kita balik. Waalaikumsalam. Tam. Ada kat mana tu? Ada kat Serenggu ni, Tam. Ada lagi 3 tempat itu. Tahu? Ada lagi 2 ke 3 gitu lah, tak apa-apa. Baik. Awak Dua. masuk tu. Nanti, Tam. Awak pergi ke apa nanti baru aku pergi, Tam. Jangan tak pergi-pergi. Awak Isya tu kecil lagi tu. Awak nak kena fikirkan dia juga. Yalah. Okey. Boleh, Tam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Isha, sini sayang. Isha. Habis sayang Isha tahu. Nanti Isha dah besar. Abi tu mesti Isha akan membanggakan keluarga kita. Isha. Nanti kalau Abi tak ada, Isha ikut Umi ke sayang? Jangan gitu sayang. Umi sayang ya Isha. Umi yang cinta dengan Isha tau sayang. Mak, ini tak seserai ya. Aku serami lagi bayar. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mandikan jenazah ini. Saya mohon maaf, bukan saya mengajar, hanya mengingatkan sahaja. Bila kita mandikan jenazah, apa yang habis dalam bilik mandi ini hanya di sini sahaja. InsyaAllah kita mandikan jenazah ini sepelan dan selembut yang mungkin, insyaAllah. Hantar air dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, bukan saya mengajar, hanya mengingatkan sahaja. Tataplah pada wajah jenazah ini. Andai kata beliau ada membuat sebarang kesilapan, tak kira dari segi tutur kata ataupun tingkah lakunya, maafkanlah dia. Andai kata beliau ada termakan ataupun terminum, walaupun dengan segelas air kosong sekalipun daripada harta anda, halalkanlah makan dan minumnya. Dan yang paling penting sekali, andai kata beliau ada berhutang dengan sesiapa sekalipun, tetapi hutang itu tidak dapat dihalalkan, ini telah menjadi tanggungjawab waris untuk melunaskan segala hutang-hutang beliau.
Saya mohon maaf andai kata semasa saya mandikan jenazah ini tadi dan uruskan jenazah ini tadi saya ada terkasar ataupun tersilap kata. Saya mohon maaf. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk adalah daripada diri saya sendiri. Ayah, ku kirimkan doa. Sekarang ini saya panggil ahli keluarga untuk mencium jenazah. Silakan. Senang di alam surga. Kasih dia cium aja dah. Cium sikit dia. Cium sini ataupun cium pipi dah. Cium sikit. Yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi. Ya, ada lagi ahli keluarga. Kalau tak saya nak tutup. Tinggalkan aku sendiri. Ayah, tak bisa aku ingkari. Tanpa engkau hidupku terasa sunyi. Ada lagi ahli keluarga nak cium sebelum saya tutup. Dan teringat saat kepergianmu. Ku taburi bunga untukmu dan berdoa untuk melepaskanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Berlinang air mataku. Ayah, ku kirimkan doa. Semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, kan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Dan teringat saat kepergianmu. Assalamualaikum awak. Saat awak baca warga ini, saya sudah tiada di bumi sang pencipta. Awak ingat tak saat kita di Pantai Pahlawan, seolah-olah dunia terhenti seketika dan segala-galanya terasa indah. Kita ketawa, kita mengambil gambar, kita makan, dan yang paling penting, saya telah berjanji bahawa saya akan mencinta awak sehingga nafas saya yang terakhir. Awak, tolong ampunkan segala salah silap saya dan halalkan makan minum saya selama saya bersama awak.
Saya tahu saya jauh dari sempurna. Awak, saya amanahkan Isha pada awak, okey? Jagalah puteri kita dengan baik. Awak jangan risau, okey sayang. Saya dah ampunkan segala dosa awak pada saya. Salam sayang dari saya, Adam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. terangkan diri Ustaz dan company Ustaz. Saya Muhammad Hafiz daripada NJS Marble Contractor. Saya dah 15 tahun dalam bidang ini. Saya menguruskan jenazah dan juga dapur-dapur. Kita menguruskan jenazah dewasa, kanak-kanak, lelaki dan juga wanita di Singapura dan di juga luar Singapura. Ustaz, jika siapa-siapa yang nak khidmat Ustaz, bagaimana? InsyaAllah, jika siapa-siapa nak melangani servis kami, boleh hubungi saya Hafiz di 83498992. InsyaAllah, 24 jam, 365 days. Semoga berjaya Ustaz. InsyaAllah, terima kasih bang. Kehilangan